Bahaya kata aku maya dah tadi, aku puasa dah hari ni marang, no. Baca dah Al-Quran, aku berzikir mengatik dah, selawat pun banyak, sedekah pun beri. Jangan kita bahaya kata cak ceng dah aku, kan masuk syurga dah. Kalau bos. Kerana amal ibadat kita nak diterima atau tidaknya terhenti di atas hati kita waktu mana kita buat tu. Waktu mana kita sedang melakukan itu, hati kita di mana? Di mana? Maksud di mana? Apa hati kita waktu itu? Bersih, suci lillahi ta'ala atau ada sebaliknya? Situ. Ini betulah nyanyo kok orang hak dok belajar ilmu tazkiyatun nafsi. Yang ngaji fiqh alhamdulillah. Ngaji akidah masya-Allah tabarakallah. Kemah dua tu. Ngaji ilmu cara nak baiki diri, cara nak membersih jiwa. Ya kata ngaji tak nawa lagi hati siawela dah. Apa nama sangat. Kita pergi ke rumah bab-bab fiqh ni supaya mengesahkan amal ibadah kita. Aduh. Bukan tak comel lah. Malak lah. Ngaji bab akidah. Laksata. Malak juga sebagai asas. Kan? Bak asah kemah dah, amal ibadat okey dah. So lagi nak jaga kerosok ke. Jaga kerosok ke. Malaikat Jibril ke. Mari atas rupa manusia tanya Nabi kita 3 ke. Ma huwal iman. Tanya hak email tu. Nabi jawab. Ma huwal Islam. Islam pula. Lepas dah tu, huwal ihsan. Apa ihsan? Ni kita dah belajar ni. Ihsan makna hati. Hak kelakuan jiwa kita. Waktu mana kita buat baik, buat amal ibadat, waktu tu hati kita di mana? Ada tujuan apa? Jaga baik. Jaga kebaikan kita. Kalau molek dah kita buat. Maya rajin dah Quran, baca dah, zikir semua dah. Puasa comel dah, senang khamis. Ni kebetulan pula dengan Zulhijjah pula. Dak wadu lagi ni mula puasa daripada awal-awal Zulhijjah. Alhamdulillah. Comel. Boleh dah tu. Okey dah tu. Cuma piye mana kita buat amal dah ni, ia ada perkara rosak. Rosak apa? Perkara nak merosakkan pahala amal kita. Nak kena atau tidak kena, sah tidak sah, nu bab fiqh. Ngaji dengan rukun dengan syaratnya, perkara batalnya, hak nu hak fiqh. Hak ni hak nak jaga pahala. Supaya pahala kita tak punah, supaya amalan kita diterima Allah. Kena mengaji mengenai dengan sifat-sifat dalam tazkiyatun nafsi. Kita nak tahu atau ibadat hak kita dah buat selama kening, ada masalah ke dak? Ada masalah ke dak? Mi panha mai ada kat kong, tit kat trong nai, supaya kita care boleh.